Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Freud. Okey geng, kembali lagi bersama saya Freud. Freud, yeah. Okey geng, ya Allah, dah lama sangat saya tak buat video sebenarnya. Lebih kurang nak dekat lama jugalah. Kan berbulan-bulan dah, nak dekat setahun kot. Lebih kurang macam tu lah. So saya rasa konten seterusnya, konten pada kali ini saya nak membangkan lah. Okey, kat sini ada ramen, ada Korean cheese. Korean cheese lah, lebih kurang macam tu. So sedikit sebanyak lah. Saya pergi kat kedai, saya tengok lah macam saya terpandang ada satu ramen ni saya tak pernah tengok kan. Sekejap, ramen macam ni. Korang pernah tengok? Rasa ni ramen baru kan? Korang dah tengok sebelum ni kan? Saya tak tahulah kan? So saya cubalah. Saya tak tahu lah rasa dia apa. Tapi kalau macam kita tahu, yang penggemar ramen dia akan tahulah sos ni sama je geng, tak beza pun. So saya rasa yang membezakan adalah ni kot, powder. Dia serbuk kan. Okay, tengok macam ni. Dia serbuk apa ni? Serbuk macam tu geng, macam dah keluar dah habis sayur. Ada sayur dalam ni. Korang pernah nak makan mie sedap tu? Yang banyak ada minyak kan, ada kicap. Dia ada yang serbuk. Lebih kurang bau dia macam tu lah. So kita kacau dulu kan. Masak. Okay, semasa saya makan ni, mungkin saya akan kurang bercakap lah. Saya akan mungkin tak bercakap langsung sebab saya nak menikmati ramen ni sebenarnya. Dah lama saya tak makan ramen. So tanpa membuang masa, menjatuhkan masa, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sos dia agak lain. Kalau korang tanya rasa apa ramen ni, saya tak tahu nak bagi review macam mana. Tapi rasa dia dengan sos sebelum ni, sos yang ramen-ramen sebelum ni agak berbeza lah.
Dia pedas juga. Tapi korang boleh makan je ya. Alhamdulillah. Dia pedas juga. Dia tak adalah macam kuat sangat. Alhamdulillah. Dia tak adalah kuat sangat macam. So, okey lah. Tak masalah pun. InsyaAllah. So, itu saja konten pada kali ini. Ayam tu saya nak bagi dekat family saya lah. So, sebelum saya end video ni, saya nak ucapkan terima kasih yang mana support saya. Saya nak minta tolong korang like, komen, share, subscribe yang mengenai tentang YouTube. Korang support lah saya, okay? Yang mana support saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah saya akan rajin lagi buat konten, okay? InsyaAllah. Terima kasih. So, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.